di mana mimpi rumah lama, mimpi tandas, mimpi berkahwin, itu tanda yang berkaitan tentang saka. Ataupun mimpi bersama dengan lelaki ataupun dengan perempuan yang dia tidak kenali. So ini semua ada kaitan dengan saka. Begitu juga mimpi yang berkaitan tentang harimau dan juga binatang-binatang buas, maka ini semua ada kaitan dengan gangguan. Jadi apabila seseorang itu terdapatnya tanda-tanda yang menunjukkan bahawa dia memiliki gangguan-gangguan yang seperti ini dan mimpi itu berlaku dengan kerap, maka dia ada kaitan dengan gangguan terhadap jantungnya. Dan apabila terdapatnya gangguan dalam jantungnya, dia akan mempengaruhi cara seseorang itu berfikir dan cara seseorang itu melakukan niat terhadap sesuatu perkara. Maka sesuatu perkara yang diniatkan itu akan mempengaruhi terhadap dirinya. Dan juga apa yang difikirkan oleh seseorang itu juga akan dipengaruhi daripada gangguan yang dia nampak di dalam mimpi tersebut. Sebagai satu contoh yang pernah saya kongsikan sebelum daripada ini, apabila seseorang itu kerap mimpi najis ataupun benda yang kotor ataupun mimpi rumah lama, maka banyak fikiran-fikiran yang negatif yang datang kepada diri dia. Sekaligus juga dia membentuk sesuatu aura yang tidak baik untuk diri dia. Maka di sini pentingnya seseorang itu memperbetulkan niat. Niat dan memperbetulkan persepsi dia, cara dia berfikir setiap hari. Kalaulah kita memang kerap mimpi tandas dan juga mimpi tempat yang kotor, ataupun kita kerap mimpi baby, maka kesan-kesan cara berfikir itu akan terlebih kepada emosi yang tidak menentu kepada seseorang. Maka dalam hal ini seseorang itu kena memperbetulkan dan juga perlu memperbaharui niat dia pada setiap hari. Walaupun sebenarnya memperbaharui niat ini untuk sesetengah orang, dia boleh dilakukan dengan begitu mudah. Namun bagi mereka yang kerap mimpi tandas, mimpi rumah lama, mimpi-mimpi yang berkaitan tentang saka ni, dia tidak mudah. Dan orang yang memiliki gangguan yang seperti ini, dia seringkali menghadapi masalah was-was dalam diri dia. Dia tidak yakin terhadap diri dia dan dia seringkali melakukan sesuatu perkara itu bertangguh-tangguh. Dia tak yakin sebab dia banyak berperang dengan diri dia sendiri sebelum dia melakukan sesuatu perkara. Maka dalam hal inilah yang memerlukan kepada seseorang itu mengamalkan istighfar dan juga selawat. Mohon pengampunan daripada Allah. Dan apabila seseorang itu dia melakukan istighfar dan juga memohon pengampunan kepada Allah, itu adalah merupakan proses-proses membersihkan